Selamat bersara Kak Zu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajah Zarina binti Muhammad Tahir, Pengetua Sekolah Menengah Agama Syekh Muhammad Murtada, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Siti Zubaidah binti Muhammad, penolong kanan hal Ewan Murid. Tahniah kerana telah berjaya sampai ke penghujung perkhidmatan sebagai penjawat awam. Didoakan semoga Puan Siti Zubaidah akan sentiasa berada dalam keadaan sihat, sejahtera, dimurahkan rezeki bersama keluarga tersayang. Saya bagi pihak Sekolah Menengah Agama Syekh Muhammad Murtada ingin mohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan, andai kata ada saja tutur kata yang menyinggung perasaan Puan Siti Zubaidah. Kita sama-sama bermaaf-maafan dan diharapkan juga hubungan di antara kita, Puan Siti Zubaidah dan Smoza akan terus berkekalan. Sebarang idea bolehlah dilontarkan kepada sekolah ini untuk demi kebaikan anak-anak didik kita. Terima kasih yang tidak terhingga kerana telah memberi perkhidmatan yang terbaik di sekolah ini dan memberi impak yang sangat positif kepada warga Smoza, terutama kepada kemenjadian murid. Tahniah sekali lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat bersara kepada Puan Siti Zubaidah binti Muhammad. Semoga berbahagia di samping keluarga tercinta. Assalamualaikum. Selamat bersara kepada Puan Siti Zubaidah. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik dan menjalani kehidupan pada persaraan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersara Kak Zu. Semoga Kak Zu terus kekal bahagia. Okay, kami guru-guru lelaki Smoza ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Puan Zubaidah atau yang mesra dipanggil Kak Zu atas jasa dan pengorbanan Kak Zu selama ini dalam menguruskan hal ehwal murid, menguruskan kebajikan sekolah. Jadi moga Kak Zu tenang selepas persaraan, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan keberkatan dalam kehidupan. Selamat bersara Kak Zu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mikal Biak Bernasir selaku guru pelatih di sini ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Zubaidah. Semoga dilimpahi rahmat Allah selalu dan juga bahagia di samping keluarga yang tercinta. Selamat bersara Kak Zu. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, berbahagia di samping keluarga tercinta. Jangan lupakan kami di sini. Sana helwa Kak Zu. Selamat hari lahir Kak Zu. Happy birthday Kak Zu. Bye. Assalamualaikum. Selamat bersara kepada Puan Siti Zubaidah. Semoga berbahagia di samping keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil pekerja pembersihan ingin mengucapkan selamat bersara kepada HAM iaitu Puan Siti Zubaidah. Terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama yang diberikan selama berada di sekolah ni. Telah banyak membantu kami dalam menyelesaikan masalah kerja-kerja dan kami juga mendoakan semoga cikgu bahagia selepas bersara, boleh relax, tenangkan hati dan fikiran. Selamat bersara cikgu. Ustazah Siti, semoga bahagia bersama anak-anak tercinta. Amin. Amin.